السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, jom sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan kesempatan masa, kelapangan waktu untuk saya dan tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian hadir berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amal ibadah di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita nak menyambung pengajian kitab kita. Kita masih berada pada bab yang ke-10. Bab yang ke-10 kita berada di bawah bab ataupun tajuk kelebihan hari Jumaat. Dia nak cerita kat kita kelebihan hari Jumaat. Dan kita sampai kepada kita nak melihat hukum mandi Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hukum mandi Jumaat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bermula mandi Jumaat itu wajib atas tiap-tiap baligh. Dalam hadis ni Nabi kata, hukum mandi Jumaat, bermula mandi Jumaat itu wajib atas tiap-tiap baligh. Dan dikehendaki dengan wajib itu sunat muakkadah. Tok Syekh kita kata dalam hadis tu dia kata wajibun. Wajibun di dalam hadis tu
bukan bermakna wajib yang kena buat. Kalau tak buat berdosa. Tak. Wajib di situ kata Tok Syekh kita nak menunjukkan bahawa hukum dia adalah sunat muakkad, sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kita sangat-sangat dituntut mandi pada hari Jumaat. Sangat-sangat dituntut. Benda boleh dapat pahala buta lagu tu ya Pak Long. Serupa raya baru ni lah. Sunat hari raya kita mandi tu. Sama dengan Jumaat. Tapi benda ni yang kita duk lupa selalu Pak Long. Benda ni yang selalu kita alpa. Benda ni yang selalu kita leka. Apa dia? Alpa leka apa dia? Leka terlupa nak mandi sunat Jumaat. Senang ya, dia aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Selesai. Tak payah duduk teruk balong. Ni teruk. Dia kata, duduk kadang-kadang, duk buat teruk tu yang jadi pemalas nak buat. Duk buat teruk. Tahu buat teruk. Duk pegang cebok tu sampai 6 kali. Duk niat tak lepas lagi. Duk sahaja aku mandi sunat Jumaat 4 rakaat. Dia kata mana pula dah 4 rakaat tak balik cebok pegang pula. Duk sahaja duk sahaja tu. Benda mudah. Sunat muakkad mandi. Dengan dalil yang lain. Dan sunat bagi mandi tu. Siapa dia yang sunat mandi pada hari itu? Siapa dia? Dan sunat mandi itu. Bagi siapa? Bagi orang yang hendak hadir Jumaat. Sama ada lelaki ataupun perempuan merdeka atau sahaya, bermukim ataupun musafir. Sunat kepada mereka tu yang nak hadir sembahyang Jumaat. Adapun orang yang tiada berkehendak hadir Jumaat, maka tiada sunat baginya mandi. Bersalahan mandi hari raya. Dia nak kata tak sama dengan mandi hari raya. Sunat hari raya tu maka tiada tertentu ia dengan orang yang hendak hadir ataupun tidak. Mandi sunat Jumaat ni sunat kepada siapa dia? Orang hendak pergi sembahyang Jumaat. Berbeza dengan mandi hari raya. Sunat hari raya dia kata, mandi sunat hari raya ni tak tertentu kepada orang hak nak pergi sembahyang sunat hari raya ataupun tidak. Ada gitu. Dan sunat berpagi-pagi pergi kepada Jumaat yang lain daripada imam kerana khabar daripada sahihain Bukhari Muslim. Dan sunat berpagi-pagi pergi kepada Jumaat, maknanya piawai. Siapa dia yang kena piawai mayang Jumaat ni? Hak lain daripada imam. Tu imam ni dak lain pada tu imam kita lah, tu makmum dia panggil. Nah, tu imam tak berahim, dia tak termasuk. Kita tu makmum kena piawai. Barang siapa mandi Jumaat seperti mandi janabah, kemudian pergi kepada Jumaat pada saat pertama, seolah-olah seperti ia mendapatkan diri satu unta. Tu orang tua dulu dia kata ni, aku nak piawai ni. Piawai boleh pahala unta. Orang tua dulu dah abang, dia kata hang boleh telur dia kata. Tengok dia nak abang. Siapa yang pergi ke masjid sembahyang Jumaat awal, dia dapat pahala seumpama apa dia? 1 ekor unta. Dan bagi barang siapa pergi pada saat yang kedua, dia pergi lewat sikit, maka seolah-olah seperti ia mendapat dengan 1 lembu. Dia dapat lagu lembu. Dia dapat pahala lagu lembu. Korang pergi pada unta. Unta besar pergi pada lembu. Harga pun mahal pergi pada lembu. Ada hari tu ni kami duduk plan lah kat Kodiang nak buat korban unta. Duduk plan lah kata kita buat korban unta. Tengok sekali. Kau lapai dah unta Ustaz Ibrahim? Dia kata unta apa Ustaz? Lembu pun tak cukup tumpuk. Cukup lah tumpuk tu ni? Tak lagi. Berapa tumpuk kita cukup? 7 tumpuk ni. Haram sekok macam tak lagi. Belum lah. Dia kata nak ambil unta apa Ustaz? Lembu pun tak cukup tumpuk. Duk cadang nak buat apa ekor tu ni Ustaz Ibrahim? Raya pun tinggal berapa hari lagi ni. Tumpuk apa 8,5?
8.5 lah Pak Long tak naik lah harga macam tahun lepas sebab lembu kita tak lalu Selat Hormuz. Kalau lembu lalu Selat Hormuz naik harga Pak Long. Ni tambah daripada duk perang pula dah sang tu. Baru duk seronok tengok harga minyak duk turun, dia pergi perang pula dah. Cacak naik pula Pak Long. Saya perasan kalau Selat Hormuz tu daripada tutup lagi bulan depan, kayuh gerek memang lejak. Kayuh gerek tak berakhir weh. Kami duk plan lah nak buat korban unta. Tu kawan tu tanya, betul ke Ustaz? Dia kata tu lah, kata betul ya. Saya duk pakat dengan adik-beradik. Kata mai lah kita buat seorang sikit apa mau. Cek harga kat 40,000 sengak ngayak tu Pak Long. 40,000 mau. Beli seekor unta terlepas biji maybe dah dapat. Sengak tu. Daripada poli dah lepas. Mana unta tak nampak kelibat pun. Katanya ngaduk poli aku tendang tengah belakang lagi. Siapa yang mai awal dapat pahala lagu unta? Kata Nabi. Mai lewat sikit pada tu seumpama lembu. Dapat seekor lembu. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, dia pergi lewat lagi pada tu, maka seolah-olah seperti ia mendapatkan dengan satu kibah yang bertanduk. Bawah pada lembu, dia pergi lewat lagi, dapat seumpama seekor kibah. Kibah tu pula, kibah yang bertanduk. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, lewat lagi pada tu, maka seolah-olah seperti ia mendapatkan diri dengan seekor ayam. Bawah lagi pada tu seumpama mendapat seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, lewat lagi, maka seolah-olah seperti memberi hadiah seekor burung ciak. Daripada unta turun pi dekat lembu, lembu pi ke kibah yang tanduk, kibah yang tanduk turun pi ke ayam, ayam tinggal burung ciak. Burung ciak tu burung ciak. Burung ciak kan, tak boleh kan? Besar mana burung ciak, belum besar kepala siku kan? Dia bukan burung lang besar. Yang paling besar dalam dunia ni kat Langkawi tu. Tu paling besar burung lang dalam dunia yang paling besar kat Langkawi. Langkawi pun nak pila ni pun teruk depa cetu buang peri. Ni burung ciak besar mana, besar ni pada kepala siku lah. Dan barang siapa pergi saat yang keenam, dia pergi lewat lagi pada tu Pak Long, seolah-olah seperti memberi hadiah satu biji telur. Pi 2 biji, balik 3. Pi lewat Pak Long, pi 2 biji telur. Pi terlewat, dapat 12 biji, buat balik 3 Pak Long. Bagus jugalah. Pada pi kenuri kahwin, pi 2 biji, balik 2 biji. Ni dia. Sebab tu kita ni hak lain daripada imam. Hukum kita ni sunat pi awal Pak Long, pi mayang awal. Maka apabila keluar imam ke masjid, dilipat suratan dan diangkat akan qalam dan berhimpun segala malaikat di sisi mimbar, mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Adapun imam, ni tu imam pula, jangan duk marah kerana dia main lewat. Hukum dia apa dia? Adapun imam, maka sunat baginya mentakhirkan perginya kepada Jumaat. Tu imam sunat lewat sikit pi. Sebab dalam kitab fiqh kata nak tunjuk apa? Dia haibah, nak tunjuk sikit tu imam ni. Dia pergi lewat sikit tak apa. Ni dak kita lawan sama tu imam. Tu imam lewat, kita lewat lagi. Tu imam sunat mai lewat Jumaat. Kita atuk makmum sunat mai awal. Malam ni boleh hak tu pun jadi dah Pak Long. Daripada tak ketahuan pada ekor mai dengar kuliah ni, boleh hak tu pun jadi dah. Jadi Pak Long nak lena silakan. Cukup dah, boleh point. Balik pergi bini dia tanya, Ustaz cerita apa ni? Cerita mayang Jumaat. Dia kata apa abang? Dia kata kami kena pergi awal, tu imam pergi lewat. Sudah. Hak lain hang dengan duk tanya. Hak bini kita ni pun satu kerja agak ajak mai haram tak mau betul duk kalut duk tanya. Dia kata ni aku meluat
Aku ajak pi, hang tak mau betul balik duk kacau terus aku duk cerita. Taklah cerita lah abang, tapi aku pun bukan ketahuan sangat. Jadi Pak Long boleh yang tu pun jadi dah malam ni. Tok Imam sunat lewat sikit. Kita sunat awal. Dan sabda Nabi SAW, man adrakal jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ata syahid. Maka barang siapa mendapat akan Jumaat, maka baginya pahala pada Allah Ta'ala seumpama 100 syahid. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapat daripada Jumaat 1 rakaat, yakni serta imam, dia mai awal, dia mayang takbiratul ihram bersama dengan imam, boleh rukuk bersama dengan imam, maka hendaklah sembahyangnya, barang siapa mendapat daripada Jumaat 1 rakaat, yakni serta imam. Macam ni, dia mai Tok Imam duk rakaat kedua, dia sampai dia pakai cerita Tok Imam ni rakaat kedua. Rakaat pertama dia tak dan, dia lewat. Kamu dia terlena, dia main pakai dalam masjid, dia lena. Ada agak pusing lagu tu. Dia buka cermin sikit, dia lena lari tak dengar Tok Imam baca khutbah, dia nak main TikTok. Ada Pak Long hak perangai lagu tu lah ni? Ada. Betul dia terlena. Jaga-jaga Tok Imam duk waladdallin amin rakaat kedua, dia pun pergi ambil yang sembahyang, dia masuk duk belakang Allahu akbar. Makna dia hilang 1 rakaat, dia dapat 1 rakaat. Faham Pak Long? Pak Long, jangan lena lagi dengar hukum ni. Jadi dia dapat 1 rakaat dengan Tok Imam. Tok Imam pun tahiyat akhir. Tok Imam panggil salam, dia nak buat lagu mana? Ni Nabi kata, maka barang siapa mendapat Jumaat 1 rakaat serta imam, maka hendaklah sembahyang kepadanya 1 rakaat lagi, yakni dapatlah Jumaatnya. Tok Imam panggil salam, dia mangkit buat 1 rakaat lagi, dia tambah 1 rakaatnya lagi, selesai, maka dapatlah pahala Jumaat dia. Jelas Pak Long nak? Ni dia nak bang ada 2-3 keadaan. Yang pertama, dia dia dapat rakaat kedua yang dengan Tok Imam. Rakaat pertama dia tak dapat, dia dan rukuk rakaat kedua dengan Tok Imam. Maka dia habis salam, dia mangkit 1 rakaat lagi dia buat. Pak Long dengar dia jangan duk celaru. Dan barang siapa, yang ni, yang kedua, keadaan yang kedua, luput akan dia 2 rakaat seperti mendapat akan imam di dalam i'tidal pada rakaat kedua. Dia tu imam dah i'tidal rakaat kedua, mana dia tak dapat rakaat kedua tu. Hak ni orang tua kata dia takbir Jumaat perhabis Zuhur. Dia tu imam tu duk i'tidal rakaat kedua dah, maka hendaklah ia sembahyang 4 rakaat. Dia sembahyang 4 rakaat, dia tak boleh buat 2. Hak ni banyak orang silap. Faham Pak Long? Saya tengok Pak Long lagu berat, dia kata ni meluat main mengaji ustaz pening. Dia kata tak main mengaji senang. Dia mai tu imam duk sembahyang Jumaat. Yang pertama tak sah, dia mai tu imam duk sembahyang rakaat kedua. Dia dia dapat rakaat kedua. Dapatlah. Dapat tu macam mana? Dia dah rukuk dengan tu imam. Jadi tu imam panggil salam, dia mangkit tambah 1 rakaat. Selesai dia dapat Jumaat. Yang mai pula yang kedua, dia duk ambil yang sembahyang tu imam dah duduk rukuk. Dia masuk tu imam, sami Allahu liman hamidah, jangan. Makna dia rakaat pertama pun dia tak dapat, rakaat kedua pun dia tak dapat. Lepas tu dia takbir belakang. Saat itu imam panggil salam, dia dapat sujud dengan tu imam, duduk antara 2 sujud pula dengan tu imam, dan duduk tahiyat dia dapat.
Tok Imam habis panggil salam, dia kena bangkit buat 4 rakaat. Okey Ustaz, kami faham yang tu. Cumanya Ustaz, kami nak kena perhabis lohor. Betul? Zuhur? Ya. Kami nak kena takbir tu, nak niat sembahyang apa? Sembahyang Jumaat lah, sembahyang Zuhur. Sebab kami ni tak sembahyang Jumaat, kami nak sembahyang Zuhur. Kami masuk-masuk, Tok Imam dah rakaat kedua. Tok Imam dah i'tidal. Kami ni nak kena niat Zuhur ataupun kami nak kena niat Jumaat. Nabi kata, yakni Zuhur, dia kena perhabis Zuhur. Tetapi dengan berniat Jumaat pada takbirnya, dia nak kena niat apa dia? Niat Jumaat. Tu yang orang tua kata takbir niat Jumaat perhabis Zuhur. Orang tua tu kata niat Jumaat perhabis Zuhur ni kerana barangkali imam meninggal satu rukun, maka kembali ia mendapat akan dia, maka dapat Jumaat bagi makmum dengan sebab mendapat 1 rakaat bersama imam. Jelas balona 2 keadaan. Kalau kita main rakaat yang kedua, kita dan dapat rakaat kedua, rakaat dengan tu imam, habis lagi tambah 1 rakaat. Kalau main tu imam duk i'tidal dah, hang sembahyang Jumaat habis Zuhur 4 rakaat lepas tu. Dan datang pada hadis bahawasanya Nabi SAW kemudian daripada sembahyang subuh bersandar ia kepada mihrab, maka sabdanya, hai segala muslimin, apabila adalah pada hari Jumaat menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat mereka, datang mereka itu akan Baitul Ma'mur pada langit yang keempat, adalah baginya 4 penyuruh. Baitul Ma'mur ni ada setengah ulama kata dia duduk pada langit keempat. Duduk pada langit keempat, dia punya kedudukan dia tu betul-betul atas Kaabah. Disebut juga oleh para alim ulama, Baitul Ma'mur ni tempat tawafnya para malaikat. Ada yang pandangan mengatakan begitu. Baik, di sini dia kata apa dia? Baitul Ma'mur ni satu penyuruh daripada yakut merah, satu penyuruh daripada zabarjat yang hijau, satu penyuruh daripada emas yang merah, dan satu penyuruh daripada perak yang putih. Maka naik Jibril ke atas menara daripada perak, dan adalah tingginya 500 tahun. Maka menyeru ia dengan bang, ialah permulaan orang bang. Kemudian naik Mikail ke atas mimbar daripada yakut yang merah, maka membaca khutbah ia atasnya. Kemudian turun ia sembahyang Jumaat dengan mereka itu, dan berkata Jibril, hai malaikat Tuhanku, aku mensaksi ia akan kamu bahawasanya aku jadikan pahala bang ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bang tadi ni, Jibril kata apa dia? Dia niat, ya Allah, aku bang ni, aku azan ni, pahalanya aku niat kepada semua umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni betul kita jadi umat Nabi ni Pak Long weh. Di antara benda disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata apa dia? Di antara perkara yang jarang dan ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupa nak mensyukuri apa dia? Mensyukuri nikmat dilahirkan ke atas dunia sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni di antara nikmat yang jarang orang bersyukur. Saya nak abang ada 4 nikmat Pak Long. Ada 4 nikmat yang kita jarang bersyukur. 4 nikmat. Pak Long dengar betul-betul. Yang pertama Nabi kata dalam hadis ada 2 nikmat. Ni'matani, ada 2 nikmat yang jarang, yang selalu orang terlepas pandang nak mensyukuri nikmat tersebut. Yang pertama nikmat apa dia? As-sihah, nikmat kesihatan.
Kita ni waktu sihat bukan kata bersyukur belum. Bila kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi sihat ni? Bila kita kena menyakit. Bila kita kena menyakit. Waktu sihat mana bersyukur. Pak Long dulu waktu sihat Pak Long syukur tak Pak Long? Jaga tak kesihatan? Tarak ah. Pagi-pagi teh tarik dah. Buih tu sampai ke kursi. Tumbuh. Memang manis, memang clear punya. Sampai ke kursi. Nikmat apa dia yang kita jarang bersyukur? Nikmat sihat. Dulu bersila lama pun dengar kuliah tak ada masalah. Lah setengah jam dia ada beralih kaki lah. Mula kanan duduk atas, kiri duduk bawah. Lepas tu dia lipat kiri duduk atas, kanan duduk bawah. Lepas tu dia duduk menunjuk mai depan ustaz, dia duduk gedik-gedik kaki tu. Tak rasa apa dah. Daripada kepala lutut sampai ke bawah ni tak rasa apa dah. Dia kata tinggal rasa paha ya ustaz, bawah ni kebas belakang dah, dia duduk gedik-gedik. Waktu sihat tak main. Saya mengajak dekat satu masjid. Tengah-tengah duduk mengajak ni Pak Long. Dia duduk belah tu. Dan saya duduk mengajak ni belah kanan saya belah tu. Ada satu Pak Long ni. Dia dengar kuliah saya sambil dia baring. Dia baring, dia duduk tengok dia tu. Saya nak tanya Pak Long. Pak Long kalau duduk tempat saya, Pak Long rasa lagu mana Pak Long? Saya dalam hati kata aku ni memanglah tak apa nak kisah sangat benda-benda ni. Tapi janganlah korang ajak teruk sangat. Korang ajak duduk baring lah. Baring duduk tengok kita. Memanglah aku ni muda pada hang. Dia ingat latih ni. Saya duduk tengah mengajak ni. Ngajak malam tu tak seronok dah. Dia duduk kira panas. Duduk tunggu jam nak bunyi lah. Dia bara tak bara. Nak tegur tua. Tak tegur, lagu tak ada adab. Jadi saya duk mengajak ni pun duk kira nak habis masa ya. Habis sama-sama jam bunyi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Malam tu mengajak cukup sirih punya. Habis mengajak, saya lipat-lipat, saya duduk dekat belakang tu tempat imam tu. Mai satu budak. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Kita jawab macam ni. Waalaikumsalam. Ustaz, saya anak kepada pakcik tu, dia tunjuk ayah dia. Ya. Yang pertama sekali ustaz, saya nak minta maaf lah mewakili ayah saya kalau keadaan ayah saya tu tak berapa nak beradab sikit malam ni. Saya dalam hati kata, hang tahu tak apa? Ustaz, ayah saya tu ustaz kena kanser tulang tahap 4. Dia memang dia duk main, duk dengar kuliah ustaz ni tiap-tiap bulan dia main. Cuma dia jenis duduk di luar dulu ni. Dia main, dia duduk kat kaki 5 tu. Jadi ni dia tak boleh nak bangkit dah ustaz. Dia tak boleh nak bangun dah. Tapi dia nak main juga kuliah ni. Dia kata dia nak main juga. Ni kami adik-beradik ni ustaz ni. Papa main juga ni ustaz ni. Main. Duduk dalam kereta pun dia duduk. Tak boleh duduk. Dia kena baring. Mai tolak dia guna kursi roda, dia masuk-masuk, dia bersandak pun tak larat dah, dia baring tidur. Allah Pak Long. Hak tak sat nak marah ni, terus jadi menyesal. Pak Long bayang orang sakit ni Pak Long, mai juga nak dengar kuliah saya. Saya ni bukannya tak mana pun. Dia dan mai 4 kali lepas tu meninggal. Sejak tu lah Pak Long saya tak nak marah orang duduk tidur tengah saya duduk mengajar. Yang mana tidur saya anggap penyakit lah Pak Long. Dia gagah mai juga. Jadi hati saya pun tenang. Tengok duduk sandak selena tu penyakit lah tu. Biar bila ustaz dia mau dengar pun sak rahmat dah. Cuma saya nak abang kat Pak Long. Tidur sikit-sikit sudah lah Pak Long. No. Jangan sikit-sikit tidur. Waktu sehat. Kita ni nikmat waktu sehat. Orang jarang bersyukur. Nabi kata waktu sehat. Ramai yang kurang bersyukur. Yang kedua Nabi kata apa dia? Wal faragh. Nikmat lapang masa.
Masa duk ada ni tak mau nak buat ibadat sebelum Allah Ta'ala sibukkan masa hang dengan benda-benda yang lain. Disebut oleh Imam An-Nawawi, di antara benda yang Allah Ta'ala akan sibuk kita bila kita tak sibuk masa kita dengan ibadat, Allah Ta'ala akan sibuk masa kita dengan perkara maksiat. Orang yang dia tak mau isi masa dia dengan ibadat, Allah Ta'ala biar sibuklah. Dia akan sibuk juga dengan apa? Dengan dia buat benda-benda yang tak jadi ibadat. Yang lagi kecewa, yang lagi binasanya, bila mana dia kalut, dia sibukkan diri dia dengan perkara-perkara maksiat. Yang ni lagi kecewa. Ketiga, Pak Long, nikmat yang kita jarang bersyukur ni apa dia? Nikmat apa dia, Pak Long, yang kita jarang bersyukur? Menghargai orang yang hidup, yang mau berkorban untuk kita. Jarang kita bersyukur. Contoh, siapa dia yang mau berkorban untuk kita, Pak Long? Mak bapak. Mak bapak ni mau mati kerana anak-anak. Tapi waktu mak bapak ada ni, kita jarang mensyukuri nikmat. Dengan mak kita kedekut, dengan pak kita kedekut. Dah mak tak ada, pak tak ada. Waktu tu, Pak Long, tak ada siapa. Siapa dia lagi yang mau bersusah payah untuk kita ni, Pak Long? Bini kita. Bini hak tua. Bini hak tua. Bini sulung. Yang menikah dengan kita waktu kita tak ada apa-apa. Dak ni bukan saya nak kata bini nombor 2 jahat. Yang ni pun orang salah faham juga. Cuma saya nak pesan dekat suami lah. Kita ni memang ada tayin nak nikah seorang lagi, Pak Long. Termasuk saya. Terus terang saya jawab, saya takut apa? Pak Long, saya bukan ni takut ke bini saya. Cuma bini saya pun dia tak pernah heran ke saya. Itu lah. Takut tak? Kita duk ngajak tauhid, takut ke Allah. Siapa yang tak ada perasaan nak nikah seorang lagi? Cuba abang. Maklum percaya lelaki maklum tak ada perasaan nak nikah seorang lagi, maklum. Percaya ke tak, maklum? Percaya. Maklum percaya dah. Suami maklum pun tak ada dah. Arwah pun tak ada kat 2 tahun dah tak berahim dah. Maklum percaya dah. Nuh ada lagi noh. Semua ni berkat duk berangan nak kahwin mereka, Pak Long. Oi, maklum oi nak abang. Cuma hak langkah lepas dengan langkah tak lepas. Dua tu ya. Cuma saya nak pesan lah, bukan nak menghalang apa, nak pesan lah, nak pesan. Pengalaman saya lah, saya nak abang ni pengalaman saya lah, pengalaman saya. Pengalaman Pak Long saya tak tahulah. Ni saya nak cerita pengalaman saya. Ramai dah hidup nikah 2-3 ni Pak Long, payah nak dapat kebahagiaan. Ni saya nak pesan ni bukan nak halang, nak buat-buat lah. Kita ni nak nikah 2. Pertama kita nak nikah ni, nak nikah dengan siapa? Kita nak nikah dengan orang kita kenal, kita tak kenal, kita tak mau nikah. Ni saya selalu kata kat diri saya. Saya nak nikah ni, menikah dengan orang kita berkenan. Pertama kita berkenan. Yang kedua kita suka. Berkenan lain, suka lain. Ada kita berkenan tapi tak suka. Kenal perangai dia tapi tak suka. Lepas tu yang ketiga kita sayang. Bila kita nak nikah, kita fikir, ni dia, perempuan duduk depan kita ni. Aku nak nikah dengan hang. Aku sayang kat hang. Tapi lepas aku menikah, aku boleh bagi tak kasih sayang yang sempurna dekat hang? Fikir tengok. Ataupun hang menikah dengan aku ni, hang akan makan hati banyak dengan aku lepas ni. Timbang tengok, kita nak ambil dia jadi bini nombor 2. Kalau dia mai jadi bini kita nombor 2, menderitakan diri dia, menyiksakan jiwa dia, tak payahlah Pak Long, hidup tak berkat. Melainkan kita ambil dia mai duduk dengan kita boleh bagi kebahagiaan dekat dia. Itu tak apa. Ni kita duk kira kita yang nak seronok, dia duk makan hati. Kawan telefon nak, bang, saya demam ni. Allah, ini kena giliak kau ha. Nak buat lagu mana Pak Long?
Hak ni demam. Balik main bini tua. Tak tahu lah. Kalau tu nak makan nak. Hang nak tinggal hak mana waktu tu? Waktu tu hang nak tinggal hak mana ni? Jangan duk cerita seronok balong. Seronok ni dekat sebulan ya. Masuk bulan kedua. Timbul bisui kat atas kepala. Fikir tak berhenti dah. Bisui. Orang bisui jadi kot jubuk di atas kepala balong. Mikir tak berhenti dah. Hak ni muntah. Hak ni demam. Hang nak pihak mana ni? Hang gamak tinggal bini tua nak pergi kat bini muda. Hang gamak tinggal bini tua nak pergi kat bini muda nak pergi kat bini tua. Waktu tu Pak Long baru tahu Senanyan dengan Rabu celah tu ada Selasa. Tidak Pak Long dia ingat lepas Senanyan ni Rabu. Celah tu ada Selasa Pak Long oi. Sebab tu saya duk tengok ramai dah kawan-kawan saya duk menikah 2-3 tak nak bahagia atau mana. Lain kali saya jadi baruh daripada jual nama saya. Ni nak pergi ceramah dengan ustaz padahal haram tak ikut kumai ceramah pun. Duk balik rumah bini muda. Haram sungguh. Jual nama kita. Lain kali dengan bini-bini dia tak percaya kat kita. Tu lagi bahana besar. Bini dia kata ustaz pun tak boleh pakai. Tak kurang ajar belum. Tu masuklah Syah. Masuklah tak boleh. Baru duk cerita bab nikah dua ni syuai belum. Duk cerita bab Jumaat Pak Long mata sti. Baru lepas kena biak kot dulu tu tadi ni. Sebut-sebut nikah dua ni mata celik bulat elok. Bab tu hak mana nak nikah seorang dua nak tambah lagi fikir bagi habis lah. Seronok ni mah seronok belum. Nikah dua ni seronok. Yang ni pun lepas cari dia katuk pula dah. Betul-betul nak habak kata Ansyah masuk lah. Lepas tu satu lagi saya nak habak atas bini hang demam. Yang kedua saya nak habak nikah amal ni bila ada anak. Nombor satu pun ada anak, nombor dua pun ada anak. Kalau gamak duk tengok anak duk peluk kaki tu, abah jangan pi tidur sini. Kita kena giliak rumah tu. Sini anak pun budak-budak cerdik ni. 2 tahun, 3 tahun. Anak pula demam. Kita pun beli ubat balik mak ni adik makan ubat lah. Kita kena giliak tu. Anak tanya, abah tidur mana? Abah kena tidur rumah sana ni. Abah janganlah pi. Adik rindu abah. Nak buat lagu mana pula? Kita pun kelas telefon mini nombor 2 hari ni abang tak balik kot no. Ni tidur ni anak demam ni. Bini pun abang ni abang dia pun duk teringat kat abang nak abah. Nak buat lagu mana pula? Belum. Nak nikah kan? Fikir dah. Seronok ni seminggu sebulan ni. Betul Pak Long nak hadap dengan anak, nak hadap dengan perangai mereka. Mereka ni pula tulang rusuk bengkok. Bukan dia orang betul. Dia bengkok belum. Saya kawan-kawan nak main tanya pandangan, saya abang betul lah. Betul hang balik nilai lah. Aku bukan nak halang hang menikah. Hang nak menikah lah. Ni cuma aku habaq supaya lepas ni mau jadi masalah. Hanya jangan duk main rujuk kat aku dah. Ni ustaz rasa, aku tak rasa, aku habaq dah rasa dulu kan. Hang rasa sendiri lah. Tu tak tengok drama cerita drama lagi. Apa kekurangan saya abang? Di mana kekurangan saya abang? Tak tengok cerita drama tu lagi belum. Tu tak kira balik dia tarik muka serupa tu, kun duk tahan kaki jalan. Dia buat keras, buat muka kembang lagu tu. Dia buat nak mebai air mata. Sekian dimaklumkan. Tu nombor 3 Pak Long. Apa dia nikmat yang selalu kita alpa? Kita menghargai orang yang sayang dan sanggup berkorban untuk kita. Imam Nawawi kata. Yang keempat, nikmat apa yang kita selalu alpa Pak Long? Nombor 4, nikmat apa yang kita selalu alpa? Nikmat menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam.
Imam Nawawi sebut nombor 4. Nikmat apa yang kita selalu lupa? Nikmat kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang di kalangan kita mulut abang, ustaz, saya bersyukur ustaz. Syukur apa? Saya bersyukur ustaz jadi umat Rasulullah. Saya bersyukur ustaz. Betul ke hang bersyukur? Tang mana yang hang boleh terjemah nilai kesyukuran hang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hang hadis, berapa hadis Nabi yang hafal? Dia pun nak tanya hang. Hadis Nabi berapa yang hang hafal? Umur hang berapa lah? Umur saya 47 ustaz. 47 abang. 47 ustaz. Lah saya nak ambil setengah daripada umur abang ya. Ada tak 20 hadis abang hafal? Tak ada ustaz. Tang mana nak abang bersyukur? Tang mana saya nak tanya maklum? Saya nak tanya Pak Long. Tang mana yang maklum Pak Long nak abang? Kata maklum Pak Long ni bersyukur menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya. Sabda Nabi ni, hadis-hadis ni Pak Long, pesanan Nabi kepada kita. Kalau kita sayang kepada mak kita, kita sayang kepada pak kita, apa yang arwah mak, arwah pak pesan, kita ingat dah sampai lah. Mak long duk masak. Kau awak kau masak gulai lagu ni. Ha ni mak kau ajak ni. Dah cara mak long duk kira, mak long ajak. Mak long kata apa dia? Rempah ni kena bubuh waktu blender apa nama bawang tu. Contoh. Oh mak kau ajak pula lagu tu dia suruh masak gulai bagi habis ke semua dah masak baru bubuh rempah. Baru rasa rempah dia kata. Contoh. Maklum kata gila tak ni. Contoh maklum oi, contoh ni benda tak masuk akal pun tak apa jadi contoh. Maklum jangan duk tikai saya, maklum pandai mai bercakap pula saya nak dengar. Masak bagi habis baru berempah. Oh tu mak hang ajak aku tu patutlah hang mak hang sama bodoh. Mak aku ajak lagu ni. Pesanan tu kata pesan. Apa yang pak kita pesan, apa yang mak kita pesan, dari dulu ni, waktu mereka hidup, kita pegang sampai lah. Sebab apa yang kita pegang? Sebab kita sayang kepada arwah mak. Kita sayang kepada arwah pak. Lah saya kata, kita sayang dekat Nabi. Apa yang kita pegang yang Nabi pesan? Kalau hadis-hadis Nabi kita tak apa, kita nak pegang tang mana apa long? Cuba abang mazhab belong. Nak pegang tang mana? Tak apa. Kalau kita hafal hadis Nabi ni, apa permasalahan yang berlaku lah? Nabi cerita dah. Cara nak selesai cara. Tu yang Imam Nawawi kata. Ramai di kalangan kita yang sangat kurang bersyukur. Syukur apa dia? Menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silap-silap termasuk dengan kita yang ada ni. Jomlah kita berubah Pak Long. Jomlah kita mensyukuri nikmat dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Jibril ni azan niat pahala kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Mikail, malaikat Mikail kata pula, aku mensaksi akan kamu bahawasanya akan jadikan pahala sembahyang ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail pula sembahyang dia, solat dia niat pahala untuk kita. Tu dia Abang Long. Dia niat pahala untuk umat-umat Nabi Muhammad kita. Maka firman Allah Ta'ala kata dekat malaikat Mikail, Allah Ta'ala kata dekat malaikat Jibril, Allah Ta'ala kata dia, adakah memurah kamu atasku dan aku tempatkan kemurahan? Aku mensaksikan akan kamu bahawasanya
aku ampun bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ampunkan dosa-dosa mereka. Faedah. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa membaca pada hari Jumaat kemudian daripada memberi salam. Ni dia nak bagi amalan pada kita, Pak Long. Mari kita buat amalan ni malam ni. Ustaz Ibrahim boleh buat. Bagi Ustaz Ibrahim buat, kita follow kat belakang lah senang. Kita nak buat, kita ingat. Allah kita bubuh atas kepala Ustaz Ibrahim. Pak Long no? Kalau balik nanti Allah Ta'ala tanya awak tak buat hak mengaji, Ustaz Ibrahim tak buat. Selesai. Ustaz Ibrahim buat, kita ikut kat belakang lah. Kita pakai percaya kat Ustaz Ibrahim. Dia kata dia, Nabi kata barang siapa membaca pada hari Jumaat kemudian daripada memberi salam dan dahulu daripada berubah kakinya dan dahulu daripada berkata-kata dua. Kita duduk tahiyat akhir mayang Jumaat, panggil salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum nak kilah kaki itu dan sebelum nak kata apa-apa, istighfar tak apalah. Sebelum berkata-kata ni makna bercakap. Baca apa dah? Baca suratul Fatihah yang pertama. Yang kedua, Qul huwallah. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat, Qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? 7, 7, 7, 7. Cuti kamu. Baca Fatihah 7 kali. Baca Qul huwallah 7 kali. Baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Baca Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Bila nak baca ni Pak Long, lepas panggil salam tahiyat akhir tu, sebelum kepak kaki, sebelum cakap apa-apa. Siapa yang buat lagu ni, nescaya diampun Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Allah Ta'ala ampun dosa. Dan diberi akan dia daripada pahala. Allah Ta'ala bagi pula pahala sebilang-bilang orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan dengan hari akhirat. Patut dulu kami duduk pergi semayang kat masjid tutup imam lama duduk buat lagu tu dulu ni. Ya. Ni buat. Sama. Boleh Pak Long? Boleh nak. Tak Ibrahim buat terus lah hari Jumaat ni. Dan pada satu riwayat, abang pula satu lagi, dipelihara Allah Ta'ala akan agamanya dan dunianya dan ahlinya dan anaknya. Siapa yang buat tu, yang baca-baca tasak ni, Allah Ta'ala akan pelihara agama kita. Allah Ta'ala akan pelihara urusan dunia kita. Allah Ta'ala akan pelihara ahli keluarga kita dan anak-anak kita. Selesai Pak Long. Pak Long nak bimbang apa lagi kalau Allah Ta'ala jaga macam tu? Ni bukan Ustaz Usam apa? Nabi apa? Baca Fatihah 7 kali. Baca Qul huwallah 7 kali. Baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Baca Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Bila nak baca? Lepas panggil salam sembahyang Jumaat. Sebelum nak alih tempat duduk, kaki kita nak lipat, nak bersila, sebelum cakap apa-apa. Siapa yang baca lagu tu, agama dia Allah Ta'ala pelihara. Urusan dunia dia Allah Ta'ala pelihara. Ahli keluarga dia Allah Ta'ala pelihara. Anak-anak dia Allah Ta'ala pelihara. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Cuba abang. Yang kita duk risau sangat dengan dunia kita ni Pak Long. No. Risau. Tak tahu dia risau apa. No Ustaz, no. Selak hormah no saya pening. Tak Pak Long. Pak Long pening duk fikir baby suai atas kepala pun Pak Long. Pak Long boleh buat apa? Awak Pak Long nak start speedboat Pak Long tu pergi selak hormah.
Kita ni banyak duk bimbang, duk risau, duk bimbang, duk risau, duk bimbang, duk risau. Berapa kita yang buat solat hajat untuk Allah Ta'ala permudah ke urusan ni? Berapa orang? Berapa masjid yang buat solat hajat minta Allah Ta'ala selesaikan solat hormat tu? Berapa orang? Duk risau tak habis-habis awak. Kita ada apa? Hang nak percaya dekat Donald Trump tu? Saya nak nakkan dia pun saya tak percaya kat dia. Ni dia kata lain, esok dia kata lain, gila. Natang tu gila dah Pak Long oi. Donald Trump tu gila dah. Tapi jenis orang kaya gila, dia lain lah Pak Long, dia duduk pakai kot lagi. Mau duduk kot belah pokok sana. Pakai tak ada apa dah. Donald Trump dia tak ada menetang apa dah. Kalau duduk kot pokok sana gila Pak Long. Ni dia kata sejam, dalam sejam 7 kenyataan dia yang berubah-ubah. Nak kata apa? Bukan nyanyuk dah. Gila. Sianlah rakyat Amerika boleh pemimpin gila lagu tu. Nak kata apa kita? Saya ni sahabat, saya tak mau fikir dah Pak Long. Fikir pun bukan boleh selesai masalah. Dah lah rambut pun tinggal 6 orang yang lagi. Mau duk fikir gagah lagi tinggal 2 orang. Tu dia kata ustaz tak baca. Baca pun aku tak mau dah. Duk baca pasal dia lagi aku pening aku semak lagu tu lah. Lah ni serah ke Allah Ta'ala. Ya Allah, mazaklah tu hang lah yang buat bagi jadi, hang lah yang nak selesai. Aku tahu ya Allah, hang buat ni untuk ujian kepada aku. Lah ni aku serah semua ni urusan padamu ya Allah. Selesailah bagi elok, buatlah bagi elok. Tolonglah ya Allah. Kalau benda ni kebaikan untuk kami, jadikan dia pahala. Selesai. Kita duk bergantung kat manusia, bergantung dekat dia. Tu dia takdirkan benda tu terjadi Pak Long. Untuk apa? Dia nak tengok kita lah. Berapa orang hak lebih duduk atas kepala ni nak bergantung hidup dekat dia. Ha Pak Long, awak duk ulas strategi kok ni, duk ulas strategi kok ni. Dia duk ulas pasal Selat Hormuz ni Pak Long. Dia macam-macam. Pak Long kalau dengar orang politik ulas, dia kira nak halau ke politik lah. Betul tak? Kes Selat Hormuz ni, Iran, US semua ni, kalau bagi orang politik ulas, dia ulas cara politik lah. Untung kat dia, kata kat orang. Itu cara orang politik ulas. Pak Long dengar pula nombor 2 ulas, geng ekonomi. Dia ulas cara ekonomi. Pengucupan, pengembangan. Kita pernah kecut-kucut, kecut kita tahu. Mau sejuk, kecut. Pengucupan, pengembangan apa KDN. Pening lagu tu kita. KDNK tak payah kita tahu. KDN ni, KPDNKK kita tahu lah. Duk main tengok minyak kita. Aku semak. Dengar orang ekonomi, semak. Dengar pula geng niaga pula ulah. Dia ulah cara niaga pula. Om niaga lah, tahu di kita lah. Harga barang ni. Lagi kita semak. Jam bulan Ramadan itu baru jadi perang. 3 hari lepas saya pergi kedai masjid tu beli popiah. Sebiji 5 kupang. Harga tu boleh dah tak boleh no. Kau belah ni sebiji 5 kupang tak? Dijual dah sebiji 5 kupang. Kita beli dah. Sama-sama Selat Hormuz tu lepas tutup istihad tutup 3 hari lepas tu saya beli 8 kupang sebiji. Saya tanya dia, Mak Long naik dah. Lepas tutup Selat Hormuz. Saya tahu kulit popiah Mak Long lintas kot tu lah. Apa kena mengena popiah hang dengan Selat Hormuz? Selat Hormuz tutup pagi, petang hang naik dah 3 kupang. Awak kulit popiah toge hang lalu kot tu lah. Semak dengar orang berniaga ulah. Semak. Yang pertama orang politik ulah, yang kedua geng ekonomi ulah, yang ketiga geng berniaga ulah. Hak nombor 4, hak lagi kita semak mana dah. Geng kedai kopi duk buat palatau ulah. No. Geng kedai kopi hak duk buat palatau mulah. Nak bagi dia ulah elok lagi, kopi dia hang tolong bayar, kopi channel dia hang belanja. Jenis steak duk makan peri ni. Dia ulah ni serupa Selat Hormuz tu dia lintas sehari 3 kali ya. Tanya dia,
Abang, duk ulas derah-derah ni. Selat hormah ni tak mana? Selat hormah ni. Dia kata kalau ustaz, tu terusan Wan Mat Saman abang oi. Selat hormah bukan duk tuan tu. Jangan kok dia duk ulas. Dia kata ustaz syarah apa tu daripada buat live ustaz kata sikit. Kok Donald Trump mau dengar. Nak kata apa Pelong nak kata habaq kat dia, jangan kata gengkok dia tutup Sungai Sentap abang dia, jangan bagi Sungai Sentap. Dan kami tutup Sungai Sentap, harga minyak lagi sakat dia kata. Ni dalam kita duk ulas banyak ni. Berapa orang kita yang buat anjuran, tuan-tuan malah lepas Jumaat minggu ni kita solat hajat sama-sama, minta Allah Taala permudahkan urusan krisis di Selat Hormuz minta Allah. Kalau Allah Ta'ala tak selesai, tak ada kata apa. Hang tak payah Pakistan jadi orang tengah. Hang tak payah. Kalau Allah Ta'ala tak pergi gerakkan hati mereka bagi pelembut untuk selesai, tak payah. Ni Allah Ta'ala nak tengok kita sejauh mana kebergantungan kita pada dia, ataupun hang dok rasa hang hebat lebih pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hang buat yang ni. Nabi suruh buat Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Allah Ta'ala settle bab agama kita, bab hal keduniaan kita, bab ahli keluarga kita, bab anak-anak kita. Kita bergantung terus ke Allah Ta'ala. Apa yang berlaku atas dunia ni Pak Long takkan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setuju ke tak Long? Masalah yang main kat kita ni Pak Long, dia akan jadi masalah dengan izin apa Pak Long? Izin Allah. Allah nak tengok kita. Yang nak selesaikan masalah ni juga akan selesai dengan izin apa Pak Long? Dengan izin Allah. Lah kita bergantung kat dia lah. Mau kita duk fikir pun Pak Long weh. Saya kata fikir sampai jadi bisu atas kepala pun tak selesai kalau Allah Ta'ala tak bagi selesai. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud kata apa dia pula? Dia kata barang sesiapa membaca kemudian daripada yang tersebut itu akan doa ni, bila habis dah kita sembahyang, sebelum lipat kaki, sebelum kata apa-apa, baca Fatihah 7 kali, baca Qul huwallah 7 kali, baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, baca Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Habis tu baca pula doa ni. Allahumma inni as'aluka ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Siapa baca yang tu? Nescaya. Siapa baca itu hari Jumaat? Ustaz Ibrahim boleh baca ramai-ramai. Mengkayakan dia Allah Ta'ala dan direzekikan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Itu dia. Pak Long baca. Mat saya baca, Pak Long ikut sama-sama. Allahumma inni as'aluka ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu, aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Saya cadang Tak Ibrahim, habis tu Tak Ibrahim kata, tuan-tuan sama-sama ikut saya. Baca, Tak Ibrahim baca, bagi mereka ikut macam ni. Habaq, ni amalan, kita bagi satu amalan lepas Jumaat. Siapa yang baca ni Pak Long, Allah Ta'ala akan bagi orang ni kaya. Kaya ni apa dia Pak Long? Kaya. Kaya ni apa dia? Allah Ta'ala bagi kita kaya dengan cara Allah Ta'ala. Kaya ni bukan duit banyak.
Kita duk nampak kaya ni kereta besar, kaya ni duit banyak, Pak Long. Ada orang ada duit tapi Allah Ta'ala hina dia. Saya nak bagi contoh kat Pak Long lah. Ni saya nak berhenti dah Pak Long. Pak Long tolong celek gigit mata, jangan dia buat steam lagu tu. Sikit lagi Pak Long. 3 minit ke saya berhenti. Pak Long tolong demi perjuangan kita Pak Long yang akan sampai ke titik akhir dah ni. Tolong celek gigit mata. Pak Long rasa yang mana lebih bermaruah? Satu orang yang dia tak berapa ada duit dan dia tak meminta kepada orang. Dengan satu orang yang duit ada tapi kerja minta dekat orang. Dan orang bagi tu pula duit dekat dia. Mai 20 ringgit. Hei, kawan tu bagi ni. Nak sangat duit. Duit tu kawan tu lempak kena kat muka dia jatuh. Dia ambil duit tu dia simpan. Pak Long pilih yang mana? Bukan semua yang dapat duit tapi dapat dengan cara yang mulia. Saya nak bak tu. Kawan ni dia minta duit, dia dapat duit tapi dia dapat dengan cara orang lempak duit tu, nah jatuh. Nah hang kutip ambil. Adakah dia tu ada duit tapi dia dimuliakan ataupun dia ada duit dengan cara dihinakan? Dengan satu orang pula yang duk tengok perbuatan tu, Pak Long kan kata apa? Biar aku orang tak bagi, tak apa daripada bagi dengan hina cara lagu tu. Setuju tak Pak Long? Setuju tak Pak Long? Sebab tu nak abang yang kata kaya ni Pak Long bukan duit banyak. Pak Long nak ke Allah Ta'ala bagi kita ni duit banyak tapi dengan cara hina lagu tu? Ataupun Allah Ta'ala bagi kita lagu lah tetapi dengan cara kita ni ada maruah? Sebab tu saya kata kaya ni Pak Long bukan kaya dengan duit, harga diri. Aku ni biar susah tak apa, tapi aku ada harga diri aku. Orang tak boleh main duk beli-beli kita. Ni orang tahu dah, dia tuan jin. Hang tak bagi duit dia menyelak, hang bagi duit dia sengat. Nak buat apa Pak Long? Dengan kita ni ada harga diri. Ada harga diri. Sebab tu kaya ni maknanya apa dia? Allah bagi harga diri pada kita. Dia bagi kita cukup dengan apa yang kita ada. Ada banyak ni cukup. Ni dia baca yang tu. Dan Allah Ta'ala akan bagi kepada kita rezeki yang kita tak dapat kira-kira. Nak abang apa dia? Rezeki yang cukup banyak. Tak tahu nak kira. Hak boleh kira ni tak banyak. Saya nak jawab Pak Long, berapa orang boleh bilang rambut atas kepala? Cara hak botak kot tengah tinggal kot tepi pun bilang tak lepas. Dia hang ni betul-betul botak kot tengah tinggal kot tepi. Hang bilang tengok kot tepi tu ada orang balas. Awak hebat terang mana hang? Oh saya ni pakar tak dalam kira-kira, saya pakar tak Saya memang accountant bertauliah. Hang kira dengan rambut hang ada balas. Sudah nak kira dari kawan aku RM20. Hang kira tengok lain atas kepala hang $12. Tak payah Pak Long. Saya nak tanya Pak Long, bulu ketiak Pak Long belah kira $12. Balik lagi Pak Long angkat ketiak tu bilang tengok ada $12. Tertelena pergi ayak tu Pak Long. Bulu ketiak pun Pak Long tak boleh nak kira. Pak Long nak kira hal lain. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Dan kata Abu Talib Al-Makki, kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Macam mana? Ya. Apa dia kira apa lepas? Tak awal tu Pak Long. Kita baca dalam ikut kalau mai awal Pak Long boleh buat ibadat macam-macam mai awal bagus. Jangan mai sampai subuh tak buat apa kan. Dah ikutlah kalau sini kita kata masuk waktu dalam kira 1:30. Lebih kurang 12:30 tu mai dalam sejam sebelum dan kita nak zikir dan kita boleh baca Quran dan terpulang. Setengah jam ke 40 minit ke terpulang. Mai saya nak mai awal tak boleh tak. Kalau kerja apa tak ada. Dia kata aku balik mayang subuh tu aku balik makan-makan apa semua, aku mai awal. Mai buat apa? Aku mai mayang duha dekat masjid semayang hajat, aku boleh baca Quran. Lagi baiklah. Pada duduk di rumah duduk tengok TikTok
Betul tak? Terpulang lah. Yang kata awal tu terpulang. Sejam awal kan terpulang atas kadar kita lah. Kemampuan kita. Kalau saya lah, saya punya cadangan. Kalau saya tak ada apa-apa sangat, 12.30 tu main pun cantik dah. 12.30. Kalau boleh main awal lagi bagus. Dan kalau duduk rumah pun buat apa? Duduk rumah buat apa? Tengok muka orang tua tu, nak bagi dia beli tiang. Bagi dia beli tiang. Dah start tu main duduk tani. Hak jenis kerja tak apa ada tu lah. Kalau yang ada kerja tu dia kata saya tak mampu Zat. 12.30 baru keluar jabat, ada kerja di Selangor apa. Yang tu cerita lain lah. Hak kita kalau Pak Long boleh main awal ke 10 ke 9 pun tidak ada masalah, boleh main belum. Wallahu a'lam. Di saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Tuan-tuan kita baca doa, lepas tu kita tutup live kita. Tuan-tuan tolong main ambil Zat doa ni saya nak bagi kat tuan-tuan. Nak tolong main ambil Zat, tolong edak saya nak bagi doa ni kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.